Allah ulang banyak kali, satu di situ dan satu lagi di sini. Kemudian ahli neraka nombor 3, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, ambil buku amalan belah belakang. Ambil hak pertama, tak ambil buku amalan apa dah, masuk syurga terus. Hak ni paling hebat lah. Umat Nabi Muhammad saja satu grup dipilih. Hak nombor 2, ambil buku amalan tangan kanan, ahli syurga. Hak nombor 3, ambil buku amalan tangan kiri, ahli neraka. VVIP ahli neraka, ambil buku amalan kod belakang. Kata para ulama tafsir, dibuka dan dipecahkan dadanya, lalu dimasukkan tangannya kat sini, masuk ni, lalu dikeluarkan tangannya itu kat belakang, lalu diambil buku amalannya daripada belakang. Ni pecah ni, dipecahkan dadanya, dibuka, dia masuk tangan ni, nak ambil buku amalan. Punya teruk dia ni, wal'iyadzubillah. Hak ni lagi dahsyat pada yang tangan kiri tak sah. Ambil ke belakang, masuk ni. Ini dalam tafsir At-Tabari disebutkan, fasawfa yad'u thubura, menjerit-jerit dia. Fasawfa yad'u thubura, menjerit-jerit dia, kebinasaan dia. Apa dia kata? Habislah aku, binasalah aku, rosaklah aku, berguling-guling. Hak ambil tangan belakang ni, hak ambil buku amalan dengan tangan kanan tapi ke arah belakang, sambil duk menjerit kata dia rosak, sambil duk menjerit kata tak ada apalah dia, sambil duk menjerit binasalah hidup dia, memang binasa, sambil duk guling-guling tadi. Wa yasla sa'ira, Ta'ala kata dia akan dibakar. Entah no, kita tahu dah ahli neraka hak kawan ni duk main pula suara tu, dia akan dibakar. Innahu kana fi ahlihi masrura, dulu dia seronok dengan ahli keluarga dia. Seronok, sama-sama makan rasuah, sama-sama buat kerja jahat, sama-sama dengan ahli keluarga, sama-sama buat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana fi ahli masrura innahu dhanna allan yahur, dia duk rasa waktu hidup di dunia dulu takkan ada kehidupan selepas kematian. Dia kata takkan nak ada kehidupan lepas kematian. Ni Tuhan sebut balik waktu tu, waktu dia tengah guling tu, innahu dhanna allan yahur, dulu hang duk sangka tak ada kehidupan ni, bahwasanya manusia mati, tulang dia reput, kulit dia hancur, daging dia hancur, apa semua, betul habis. Tak, kami hidupkan kembali, kami berikan kembali ruh ke dalam tubuh badannya, hidup balik. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Ahli neraka ni bila, calon-calon ahli neraka ni bila pi depan Allah Azza wa Jal, menghadap Tuhan, biru muka-muka, biru mata-mata, biru terus. Ulama tafsir kata biru menjadi kebiruan yang Allah sebut, wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa, daripada perkataan azraq. Dan kami himpunkan orang-orang pendosa ini, bakal-bakal ahli neraka ini, mukanya dikeliling matanya kebiru-biruan. Para ulama tafsir kata sama ada disebabkan terlampau dahaga kerana lamanya berdiri di padang mahsyar, ataupun disebabkan terlampau takut sebab dah tengok neraka Jahannam di hadapan dia. Waji ayauma idzin bi jahannam, neraka dibawa di hadapan seluruh penduduk mahsyar untuk disaksikan oleh mereka, supaya ditambahkan kegerunan ke dalam hati mereka ketika melihat api neraka. Waji ayauma idzin bi jahannam, neraka Jahannam dibawa di padang mahsyar, pakat tengok, pakat nampak. Tuan-tuan, kalau Allah sebut
setelah ditimbang amalan, fulan adalah ahli neraka, tak tengok lagi neraka, tak tahu macam mana, tak tahu, kurang sikit. Hak ni sebelum timbang mana-mana amalan, Allah heret mai dah neraka, pakat tengok. Nampak api je hitam tu nak pom, meletup. Yatahamasuna bainahum illa bistum fid dunya illa ashra. Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra. Allah sebut lagi ayat 103. Allah Ta'ala kata depa bisik sikit je kat kawan sebelah. Ahli neraka punya perbualan ni, berapa lama dulu kita duduk dunia? Hak kawan sebelah kata 10 hari. 10 hari ya tuan-tuan, padahal 70 tahun, 65 tahun. Tinggal apa? Tinggal 10. Pasal apa tinggal 10? Pasal nisbah dengan akhirat. Pasal nisbah dengan panjang hak dia berdiri di mahsyar tu. Kalau nisbah dengan dia duduk dalam syurga, dia duduk dalam neraka, jarak duduk dalam neraka, mungkin nisbah tu akan jadi lebih kecil. Hak apa ni? Hak puasa, hak semayang. Ni semayang apa semua ni. Lepas tu timbang-timbang jadi ahli neraka. Bila selepas ditimbang semua amalan tuan-tuan, orang akan menuju ke mana? Haudun Nabi. Ni dia punya perjalanan dia. Telaga Rasulullah SAW. Setiap Rasul ada telaga, ada haud. Setiap Rasul. Telaga yang paling besar adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas ditimbang, kita semua akan berjalan menuju ke telaga. Tak tahulah, punya berharap ni nak pergi telaga ni, punya seronok. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kalian datang, ada yang mencedok air itu dengan tangannya sendiri, ada yang diberikan oleh para malaikat, dan ada yang dihidangkan oleh Nabi SAW. Hak ni special lah. Nabi ambil teko apa? Dia minum. Lama dah berdiri. Lama berdiri, semua orang letih melampau. Ni terbuka ni, tengkok ni terbuka, tangan ni perut terbuka. Disebabkan terlalu lama berdiri di mahsyar, terbuka perut ni, belah ni terbuka sikit, belah ni terbuka. Nabi jamu minum. Mai satu grup kumpulan semayang juga, umat Nabi juga. Mai kat telaga Nabi, sebab setiap umat pergi ke Nabi masing-masing. Bila duk tengah berjalan mai dalam keadaan penuh pengharapan, sekali nak minum ni, air yang hebat, yang satu tegukan daripada air haud itu akan menghilangkan dahaga selama-lamanya. Fala yazma'u ba'daha abada. Dia tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Tiba-tiba bila mai satu grup, malaikat menghalau mereka ini seperti mana menghalau anjing. Halau. Tuan-tuan, Nabi tengok umat dia kena halau, Nabi buat apa? Ni Rasulullah. Nabi kata Rabbi ummati, Rabbi ummati. Kan Nabi kenal pun. Nabi tahu yang tu umat, tetapi Nabi tak kenal cara peribadi ni, tak kenal. Nabi tak kenal kita. Cuma Nabi pernah dengar nama orang yang selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila orang selawat, nama orang yang selawat tu sampai ke Nabi, nama kita sampai. Nabi pernah dengar, tapi tak pernah tengok muka. Tiba-tiba malaikat halau sungguh-sungguh ni. Kena jerekah, kena halau. Seperti biasa Rasulullah SAW, dia nak selamatkan umat dia. Kata Nabi, Rabbi ummati, Rabbi ummati. Ya Allah, umat aku tu. Lalu dijawab kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan selepas kewafatan kamu, dan sesungguhnya mereka telah mengubah banyak daripada ajaran kamu.
Berbuah macam-macam. Hak sunnah tidak diamalkan. Yang amanah dikatakan khianat, yang khianat dikatakan amanah, yang bercakap benar dikatakan bohong, yang berbohong dikata cakap benar.